Dulu, orang panggil ia sebuah mahakarya. Satu lita yang dipuja oleh pemandu, disayangi peminat dan jadi macam permata dalam kalender Formula One. Tapi hari ini, ia cuma satu memori yang sunyi. Jadi, persoalannya sekarang macam mana satu lita yang dianggap antara yang terbaik di dunia tiba-tiba boleh lenyap macam tu je dari sukan paling berprestij ni, seolah-olah tak pernah wujud pun. Jom kita bongkar kisah di sebalik kejatuhan Grand Prix Malaysia, satu perjalanan dari puncak impian sebuah negara sampailah ke realiti pahit yang tak siapa sangka. Okey, jadi macam mana semua ni bermula? Kita kena patah balik ke tahun 90-an. Masa tu, Malaysia ada satu wawasan yang sangat besar nak letakkan nama negara di peta dunia. Dan salah satu caranya adalah dengan bawa sukan paling glamour di planet ni ke sini, Formula 1. Dan yang gilanya, diorang buat semua ni dengan sangat-sangat pantas. Projek ni bermula tahun 1996 dari sebuah kawasan ladang kelapa sawit dan dalam masa 3 tahun je, sebuah litar bertaraf dunia siap dibina. Pada 17 Oktober 1999, impian tu akhirnya jadi kenyataan. Dan reka bentuk litar ni, inilah yang buat dia special. Direka oleh arkitek litar terkenal, Herman Tilke. Litar sepanjang 55 km ni bukan litar biasa-biasa. Ia memang sengaja dibina untuk aksi potong-memotong dengan selekoh laju dan laluan lurus yang panjang. Tapi, ciri paling ikonik dia, mestilah grandstand 2 sisi yang gegasi tu. Penonton boleh tengok aksi kat dua bahagian litar serentak. Tak hairanlah, ia terus dapat gelaran klasik segera. Dan Sepang tak buang masa tau. Ia terus ukir nama dalam sejarah F1. Litar ni jadi saksi kepada beberapa perlumbaan yang paling dramatik dan paling diingati dalam sejarah sukan ni. Cuba bayangkan, tahun 2001, litar ni hampir tenggelam sebab hujan monsun. Lepas tu, kita tengok juara-juara baru lahir kat sini. Kimi Raikkonen menang F1 buat kali pertama, Fernando Alonso dapat petak pertama dekat sini, dan siapa boleh lupa drama Multi-21 antara Vettel dengan Webber tahun 2013 tu kan? Kalau sebut Sepang, memang orang akan teringat drama. Tapi, di sebalik semua kemeriahan ni, ada sesuatu yang mula tak kena. Retak-retak mula muncul. Tekanan dari luar dan dari dalam mula menghimpit litar ikonik ni, sikit demi sikit. Amaran pertama datang pada tahun 2007. Bukan dari calang-calang orang, tapi dari bos besar F1 masa tu, Bernie Ecclestone sendiri. Bila dia cakap macam ni, ia macam satu isyarat yang Sepang dah mula hilang sinarnya di mata pengurusan F1. Ia bukan lagi permata yang berkilau macam dulu. Dan inilah puncanya. Pada tahun 2008, muncul satu pesaing baru yang betul-betul mengubah permainan. Grand Prix Singapura. Perlumbaan malam pertama dalam sejarah F1, sebuah litar jalanan yang glamour terletak di tengah-tengah bandaraya global. Tiba-tiba, Sepang yang terletak jauh di luar bandar dengan perlumbaan waktu siangnya, mula nampak macam ketinggalan zaman. Dalam cubaan untuk bersaing dengan pasaran Eropah, masa perlumbaan dianjakkan ke lewat petang. Tapi, keputusan ni memakan diri. Perlumbaan tahun 2009 terpaksa dihentikan separuh jalan sebab hujan monsun yang turun dengan lebat. Ini satu tamparan yang sangat hebat untuk reputasi acara ni. Tapi, pada akhirnya, faktor yang paling besar yang menjadi penentu segalanya selalunya sebab duit. Realiti ekonomi yang kejam mula mengambil alih. Cuba tengok perbezaan ni. Ini memang tak masuk akal. Nak anjurkan F1, yurannya melambung sampai 97 juta dolar. Bandingkan dengan MotoGP, cuma 10 juta dolar. Ia bukan mahal sikit-sikit, tapi hampir 10 kali ganda lagi mahal. Kalau dari sudut bisnes, jawapannya dah jelas kan? Dan ceritanya jadi lagi rumit bila kita tengok siapa yang datang. MGTP ni memang ada tarikan yang sangat kuat untuk peminat tempatan. 85% penontonnya orang Malaysia. F1 pula makin lama makin susah nak tarik orang kita sendiri. Jadi bayangkan awak bos litar. Awak nak pilih perlumbaan yang 10 kali lagi mahal tapi peminat tempatan tak seramai satu lagi perlumbaan. Matematiknya memang kejam. Dan inilah dia, paku terakhir. Pada tahun 2016, angka penonton jatuh merudum. Cuma 45,000 orang je yang datang. Untuk sebuah litar yang boleh muat lebih 100,000 orang. Tempat duduk yang kosong tu lagi banyak dari yang berisi. Bunyi sunyi tu lagi kuat dari bunyi enjin V6. Ini bukan lagi sekadar angka. Ia satu mesej yang jelas daripada peminat.
Jadi, persoalannya, ada harapan tak untuk Sepang kembali ke kalender F1? Walaupun ramai yang impikan, hakikatnya sukan F1 tu sendiri dah banyak berubah. Yuran penganjuran yang makin melambung tinggi, persaingan sengit dari negara jiran dan yang paling penting, fokus F1 sekarang dah beralih. Diorang lebih suka litar jalanan yang glamour macam kat Miami dan Las Vegas. Jalan pulang untuk Sepang nampak macam hampir mustahil. Permainan dah berubah dan Sepang macam dah tak muat dalam acuan baru ni. Jadi, mungkin inilah kesimpulan yang paling tepat untuk litar ni. Sepang adalah sebuah litar yang sempurna, sebuah mahakarya. Tapi, ia dibina untuk satu era Formula 1 yang berbeza. Satu era yang kini dah pun berlalu, meninggalkan litar ini sebagai sebuah kenangan indah tentang zaman kegemilangannya.